Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. So minggu ni kita akan teruskan pengajaran dan pembelajaran kita tentang tajuk pengurusan strategik dan pertumbuhan firma. Ini adalah recap untuk minggu yang terlepas sebelum ini. Okay, so ni adalah video dia. So saya harap tuan-tuan dapat menimba sesuatu lah dalam subjek kita pada minggu ni. Lagi sikit lagi insyaAllah kita akan habiskan lagi beberapa topik lagi yang kita perlu cover sebelum tuan-tuan menghadapi final exam. Tidak lama lagi, saya percaya mungkin selepas Hari Raya insyaAllah. Okay. Baik, untuk topik minggu ni kita akan melihat ataupun mengenal berkenaan dengan macam mana kita nak fahamkan tentang satu firma itu harus diuruskan bukan sekadar dia menjadi tempat untuk kita praktis sebagai seorang lawyer, tapi menjadi satu organisasi yang ada hala tuju yang jelas. Maksudnya bukan sekadar buka firm, uh, praktis sebagai lawyer, kemudian kita tak ada hala tuju bagaimana untuk kembangkan, bagaimana untuk memastikan firm itu terus berjalan dengan lebih maju ke depan dan sebagainya. Dan tuan-tuan kena faham, apabila kita membuka firma ini, firma guaman ini, firma itu akan bertindak ataupun akan menjadi sebagai entiti perniagaan. Maksudnya dia berasingan dengan kita sebagai individu dengan firma tersebut. Maksudnya kita akan cuba menilai dan memahamkan kedudukan sebuah firma itu sebagai satu entiti perniagaan yang mana dia perlu beroperasi secara kompetitif dan efisien dalam pasaran dunia guaman kita sekarang. Dan tuan-tuan juga kena faham antara objektif kenapa topik ini menjadi perbincangan dalam minggu ini adalah kita nak pastikan bahawa tuan-tuan apabila telah bergerak sebagai seorang peguam dan juga bakal membuka firma nanti, tuan-tuan dapat kenal pasti apa strategi yang sesuai untuk tuan-tuan memastikan firma tuan-tuan itu dapat berkembang secara sistematik dan optimis dan juga berdaya saing di masa depan. Ada certain peguam buka firma tapi akhirnya tutup sebab dia tidak berjaya untuk memikir secara critical thinking. Bagaimana untuk pastikan firma itu boleh terus bergerak lebih maju, bagaimana firma itu untuk dikenali, bagaimana firma itu untuk bertahan dalam keadaan-keadaan pasca ekonomi sekarang dan juga untuk survive untuk jangka masa panjang. Baik. Dan kita juga kena faham bahawa dalam topik ini kita akan lebih fokus untuk membina satu asas yang kukuh, pemahaman asas yang kukuh untuk menjamin kelestarian amalan guaman kita untuk masa depan termasuk dari sudut pengurusan firma itu sendiri. Okay? Dan kita juga akan tekankan kepentingan sebagai seorang peguam untuk peka terhadap perubahan ekonomi dan teknologi yang mana dia akan mempengaruhi cara sebuah firma itu berkembang. Dalam keadaan sekarang ni dengan negara tengah berperang di antara Amerika dan Iran dan sekarang ni UAE pula masuk campur, adakah perkara-perkara itu akan memberi impact kepada kita punya perkhidmatan sebagai peguam dan sebagainya. Dan kita juga perlu faham sebagai owner firma, kita perlu pastikan keseimbangan profesionalism kita dan juga keuntungan kita bila kita berniaga. Mana ada orang berniaga tak nak untung. Jadi kita kena pastikan matlamat kita untuk mencapai keuntungan dalam bisnes ini ataupun dalam perniagaan khidmat guaman ini, dia uh, orang kata balance. Tanpa masa yang sama mengabaikan etika profesional kita sebagai seorang peguam dan juga sebagai pegawai mahkamah ataupun officer of the court. Alright? Baik, tuan-tuan. Firma sebagai sebuah perniagaan. Tuan-tuan, dalam kita membuka atau menguruskan satu firma, okay, seringkali kita orang awam akan menganggap peguam ini satu kerjaya yang profesional ataupun profesion yang bagus, mulia dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, masa yang sama, firma itu sendiri, kita perlu uruskan menggunakan prinsip perniagaan yang cekap untuk menjamin kelangsungan operasi. Maksudnya, kita menawarkan perkhidmatan dan harga yang kita tawarkan itu tidaklah bawah daripada market price sebagai seorang peguam. Okay, walaupun kita baru buka firma setahun jagung, 2 tahun, tapi harga yang kita tawarkan kepada klien untuk satu-satu servis kita tu tidak, orang kata tidak um, me,
mengganggu market semasa. Ha. Dan apabila kita memilih untuk membuka firma, menjadi pemilik firma, kita perlu ada satu strategi dan yang utama kita perlu ada satu perancangan kewangan. Apabila kita boleh menguruskan firma kita dengan baik, yang mana dalam pengurusan satu firma itu kita buat satu visi jangka masa yang panjang, visi jangka masa yang pendek, dan kita allocate satu bajet untuk pastikan firma kita tu dia tidak beroperasi secara sembrono ataupun membabi buta tanpa hala tuju dari sudut kewangan. Kerana banyak saya lihat ada beberapa firma yang mana dia tidak ada satu hala tuju bila dia dapat banyak kes, duit itu dibelanjakan dengan sewenangnya. Kita tak nak berlaku macam tu. Dan tuan-tuan, sebagai owner firma, tuan-tuan perlu sentiasa peka terhadap trend ekonomi semasa untuk menyuaikan keadaan tuan-tuan, untuk tawarkan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan, sebab tak semua orang perlukan peguam itu di mahkamah, tapi orang yang ada urusan di mahkamah mereka akan memerlukan peguam. Jadi tuan-tuan kena pastikan macam mana tuan-tuan nak pastikan you boleh serve to your clients, okay, sesuai dengan trend ekonomi yang menaik ataupun menurun. Okay? Dan kita juga perlu pastikan klien kita tu, okay, yang memerlukan kita punya servis kita tu kena ada satu value for money. Dia hire kita, dia tahu aku hire lawyer ni value for money, worth for money. Okay, aku puas hati dengan servis dia. Maknanya kita nak pastikan klien tu kalau dia return pada kita pun, dia return bukan atas sebab dia kesian, bukan. Tapi dia return sebab dia memang berpuas hati dengan cara kita kendalikan kes di mahkamah. Okay? Dan sebagai owner firma, kita kena bersedia untuk melaburkan sejumlah wang, sejumlah modal untuk pastikan firma itu boleh diteruskan dengan cara kita menyediakan latihan kepada staf kita ataupun menggalakkan staf kita pergi kepada program-program yang boleh memantapkan dia punya soft skill sebagai seorang LA, sebagai seorang chambering, sebagai seorang peguam dan sebagainya. Okey, dan yang paling penting adalah kita kena pastikan sistem akaun pejabat kita sebagai sebuah firma mematuhi piawaian akaun dan juga peraturan. Yang mana benda ni ditetapkan. Ini kalau klien-klien yang kes-kes yang melibatkan perlu menggunakan client account, office account. Tapi untuk syariah kita tidak ada benda tu. Kita direct satu account sahaja. So kena pastikan duit yang dibayar oleh pihak lawan, klien dan sebagainya tu tidak disalahgunakan dan tidak diseleweng tanpa ada satu apa flow kewangan keluar masuk, right? Duit keluar masuk. Kos operasi firma. Apabila kita membuka firma, ada kos-kos yang kita perlu keluarkan. Yang pertama, tuan-tuan, benda yang paling basic adalah kos sewa pejabat. Kos sewa pejabat ini fleksibel, tertakluk kepada tuan-tuan punya lokasi, tertakluk kepada tuan-tuan punya tempat dan sebagainya. Kena tengok, kalau tempat tu strategik, tengah bandar, dekat dengan court dan sebagainya, mungkin kos sewaannya besar. Tapi kalau tuan-tuan menyewa di luar bandar, ataupun jauh sedikit daripada court yang mana dia mungkin dalam 10 minit ataupun jarak perjalanannya mungkin sedikit jauh, mungkin kos ni akan sedikit rendah ataupun mungkin ialah jauh lebih rendah. Yang kedua, bila kita membuka firma mesti kita nak ada staff. Bila kita ada staff mesti kita kena bayar gaji staff. So gaji staff ni lah yang biasanya akan menjadi satu komponen terbesar yang mana dalam gaji staff ni dia merangkumi imbuhan peguam ataupun allowance untuk peguam, KWSP, SOKSO dan juga bonus atas prestasi peguam tu atau pekerja itu sebab dia berjaya kekalkan dia punya produktiviti sebagai pekerja, bercemerlang dan sebagainya, buat hujan diterima di peringkat rayuan. Macam kami ada sedikit apa orang kata kita bagi sedikit insentif lah. Insentif ke intensif? Insentif lah kot. Insentif kepada staff yang kalau kes tu melibatkan orang kata kes-kes yang besar dan kes itu berjaya diterima dan sebagainya, so kita akan bagi insentif kepada
pekerja yang buat tu lah, ataupun LA lah. Right. Yang ketiga, sistem IT dan utility. Yang ini tuan-tuan kena tengok lah. Ada firma dia akan melaburkan sejumlah wang dari sudut nak operate sistem. Nak buka account, dia klik ni dah keluar. Nak maintain the website, klik ni dah keluar. Dia nak buat itu, buat ini. Itu antara kos yang kita perlu ambil kira lah kalau kita nak gunakan benda tu. Ketiga, insurance liability professional. Ini lebih kepada civil. Untuk syariah kita belum ada lagi. Tapi mungkin akan ada ke depan, so Allahu alam. Tapi untuk civil dia ada insurance liability professional. Okay. Yang kelima, sorry. Yang kelima, kos untuk pemasaran dan penjenamaan. Okay, bila kita buka firma, benda pertama yang kita kena bersedia untuk laburkan adalah how people want to know your brand. Macam mana orang nak kenal brand tuan-tuan. Jadi bila orang nak kenal brand tuan-tuan, mestilah dia akan nak tengok mungkin nama firma, mungkin logo firma ataupun apa-apa perkara yang mungkin membolehkan klien rasa okey, firm ni well known, established dan sebagainya. Ni kena guna satu kos yang besar lah untuk buat website ataupun menganjurkan seminar, talk dan sebagainya, ataupun apa-apa aktiviti yang mana ruang lingkup benda tu semua masih dalam kerangka etika peguam tu lah, atau peguam syariah atau peguam sivil. Okay. Dan yang terakhir, kebanyakan saya lihat ada lagi certain peguam yang masih lagi tak ada benda akhir ni, iaitu dana kecemasan ataupun contingency fund. Ini kena bersedia kalau kata tiba-tiba negara dilanda kembali dengan contoh wabak yang kita tak jangka, COVID-19 macam sebelum ni. Sampai setahun tidak beroperasi, mahkamah tak berjalan, dan dalam tempoh setahun itulah kita terpaksa membayar sewa pejabat, gaji staff, kos untuk branding dan sebagainya. Benda-benda macam itulah kita kena sediakan satu fund ataupun emergency fund untuk make sure bahawa bila berlaku perkara-perkara yang tidak diduga, perang ataupun tiba-tiba COVID dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita dah ada dana reserve, backup untuk menghadapi situasi luar jangka ataupun mungkin disebabkan ekonomi yang tak bergerak dengan laju lah. Alright. Baik, sumber pendapatan. Sebagai owner firma, kita kena tahu macam mana sumber pendapatan sebuah firma tu nak dapat. Pertama, melalui kes-kes litigation. Yang ni pendapatan yang dijana melalui iuran kehadiran ke mahkamah, documentation untuk kes-kes rayuan, ataupun mutual agreement untuk kes-kes yang melibatkan civil ataupun jenayah. Kedua, conveyancing. Conveyancing ni maknanya kes berkaitan dengan hartanah lah. Okay. Advisory atau consultancy. Ini yuran-yuran yang kita kenakan untuk khidmat nasihat. Sebab tu saya selalu nasihatkan kawan-kawan yang baru nak praktis, tolonglah charge consultation. Sebabnya kebanyakan lawyer-lawyer senior, dia tak perlu bagi tahu pun dia ada consultation fees. Klien memang kena tahu dan perlu ambil tahu. Sebab you ambil masa peguam, you ambil komitmen peguam untuk mendengar masalah you dan memberikan khidmat nasihat kepada you. Tiba-tiba you tak nak bayar dia punya servis profesional, tak boleh. Okay, kena bertimbang rasa. Masa dia you dah ambil, komitmen dia you dah ambil, sepatutnya dia boleh gunakan untuk buat kerja dan sebagainya. Tu kena bersedia untuk bayar untuk advice, kita panggil legal consultation fees, right? Nak minta semak kontrak pun masa peguam, nak dapatkan pandangan undang-undang pun masa peguam. Okay, kemudian retainer fee ni lebih kepada legal fees lah, pendapatan setiap bulan yang klien bayar untuk pastikan firm tu boleh terus beroperasi seperti biasa. Okay, ni kita panggil legal fees lah, pendapatan bulanan, yang mana pendapatan yang memang klien akan bayar pada firma tu setiap bulan, yang dilantik secara kontrak untuk kalau apa-apa berlaku, firm tu yang kita akan cari, tak cari orang lain. Okay, ni untuk success fee ni untuk kes-kes yang contoh, ada certain kes yang memerlukan kita charge. Orang kata bila kita habis kes, kita akan charge sikit.
kita ada cas yang dibenarkan lah. Cas tu kalau kes syariah dia tak ada lah. Kes civil mungkin ada. Okay. Okay, yang seterusnya adalah divert portfolio. Ini mempelbagaikan bidang. Ini lebih kepada kes-kes civil. Untuk kes-kes syariah, kena buat semua sekali. Supaya kita memang kena buat semua sekali lah. Kes cerai, kes selepas cerai, kes jenayah. Semua kena buat yang melibatkan kerangka undang-undang syariah. Tapi untuk undang-undang civil, kalau biasa dia buat litigation, mungkin dia kena pergi beralih kepada konveksi ataupun jenayah untuk pastikan pendapatan firma tu tidak terjejas. Kalau kata satu satu site tu orang kata tiba-tiba bulan tu tak dapat case ataupun klien tak ada nak bayar dan sebagainya. Alright? Okey, seterusnya pengurusan cash flow kewangan. Tuan-tuan kena faham satu-satu firma tu mungkin nampak untung on paper setelah invoice tu dikeluarkan kepada klien. Tapi kalau tak boleh nak manage untuk kutip duit tu secara berkesan, kita boleh mengalami kegagalan operasi juga. Okey? Maksudnya susah nak bayar gaji staff dan sebagainya. Nampak on paper, oh, cantiknya. Charge sampai 30-40 ribu. Tapi minta dengan klien 3 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tu akan menyebabkan kegagalan operasi lah. Okay? Dan seterusnya tuan-tuan, aliran tunai yang penting untuk kelangsungan firma, maksudnya tunai yang mencukupi cash yang cukup adalah darah daging satu firma tu. Dia nak selesaikan komitmen bulanan seperti gaji staff, sewa, tanpa perlu bergantung kepada pinjaman dari luar. Okay? Pengurusan akaun belum terima, akaun receiver. Maksudnya setiap firma tu wajib ada sistem untuk pemantauan fee-fee guaman yang tertunggak dan follow up lah yang tegas istilahnya untuk pastikan klien bayar yuran tu dengan tepat dan cepat pada masa ni. Benda ni melibatkan skill sebenarnya tuan-tuan. Skill untuk meminta bayaran. Tak semua peguam ada skill ni dan biasanya skill ni hanya terdapat pada staff sahaja. Kebanyakan staff memang ada skill. Tapi kena jaga elok lah bila dapat staff macam ni. Yang minta, bila klien cakap, dia cakap sekali je kat klien dia terus bayar. Okay, macam saya boleh bercerita, um, minta tolong staff cakap sekali, terus dia bayar. Okay, kawalan terhadap pengeluaran akaun klien. Untuk pastikan setiap pengeluaran daripada akaun klien tu mematuhi SAAR ataupun Solicitor Accounts Rule untuk elakkan implikasi dari sudut kena board disiplin dan kekurangan aliran tunai dalam akaun pejabat. Ni untuk lawyer civil lah. Okay. Unjuran kewangan ataupun financial forecasting. Kemampuan akan kongsi kita punya partner kita untuk merangka bajet masa ke depan berdasarkan trend kes sedia ada untuk elakkan krisis kecairan kewangan tu berlaku pada musim-musim gawat, musim-musim ekonomi tak menentu. Okey, yang paling penting adalah simpanan reserve secara strategik. Ni kena sediakan cash flow money, emergency fund untuk tampung kos operasi peguam, operasi firma kita sekurang-kurangnya tempoh 3 ke 6 bulan kalau kata berlaku satu bencana ataupun gangguan dari sudut pasaran dan sebagainya. Okay? Kalau lagi cantik setahun sebenarnya tuan-tuan. Setahun lagi cantik. Okay? Positioning and niche. Okay? Pertama, bila kita buka firma, kita kena pilih bidang kepakaran tertentu. Semua orang boleh buka firma, tapi macam mana kita tentukan bidang ni aku pakar expert ni, bidang ni aku tak expert. Kena explore lah. Kita kena explore. Identify. Tengok. Nak jadi pakar dalam benda-benda apa? Maritim, harta, corporate. Tu kita kena bezakan dengan firma yang buat semua sekali. Contoh macam contoh saya ada satu kawan, firma dia hanya memang buat orang kata jenayah sahaja. Jenayah saja. Dia tak buat benda lain. Dia hanya buat jenayah saja. So tu dia dah kenal pasti dia punya niche dia lah. Okay, alright. Yang pertama. Yang kedua, kena build your reputation from niche tersebut. Bila you dah fokus kepada bidang tu, you kena gain your knowledge, kena kumpul pengalaman, kena make sure yang firm tu dia jadi orang kata
rujukan utama. Kalau kata kes-kes contoh kes jenayah, orang dah tahu dah firma A. Kalau kes conveyancing, firma B, faham tak? Kemudian kita kena cari klien yang tepat. Kena tengok klien yang mana klien perlukan kepakaran khusus firma kita. Supaya bila kita nak deliver your service, dia akan jadi lagi efisien dan eksklusif. Itu penting untuk pastikan klien tu dia tak tersalah pilih lawyer. Okay. Seterusnya, pembangunan autoriti melalui penulisan. Ni lebih kepada tuan-tuan nak galakkan peguam ataupun staf tuan-tuan menulis artikel ataupun jurnal dalam bidang dia tu sendiri untuk membina credential dari sudut credential di peringkat universiti ataupun industri. Right? Dan seterusnya, kecekapan operasi. Kita bila fokus kepada satu bidang saja, dia bolehkan firma tu menyeragamkan template dokumen dan prosedur kerja dan kurangkan kos-kos kesilapan. Okey. Kelebihan kompetitif dalam penentuan harga. Okey, bila kita dah tentukan niche kita, okey, ataupun kita punya bidang kita, biasanya kuasa untuk tawar-menawar tu memang tinggi lah. Orang akan nak kita bila tahu firm ni memang buat jenayah je. Jadi apabila KK jenayah, memang orang tak cari. Orang tak cari firm lain. Orang akan cari tuan-tuan juga. Okay. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita akan tengok branding dan reputasi. Branding dan reputasi. Bila kita dah ada branding dan kita dah ada reputasi, you punya image profesional akan meningkatkan keyakinan pada klien. Cuma zaman sekarang ni banyak sangat ada TikTok, Facebook dan sebagainya. Branding ni dia bukan sekadar logo tuan-tuan. Bukan sekadar logo. Tapi dia merangkumi cara tuan-tuan berpakaian pun sama. Berkomunikasi dengan klien pun boleh jadi. Dan kualiti dokumen yang nak dihasilkan itu mencerminkan standard firma tuan-tuan. Okay? Dan tuan-tuan kena faham, reputasi ni adalah satu aset jangka masa panjang yang mana nama baik yang dibina bertahun-tahun macam saya dah 10 tahun. Setakat ni Alhamdulillah nama masih lagi baik. Boleh je nak jatuh musnah dalam tempoh sekelip mata. Jadi setiap tindakan tuan-tuan buat di mana-mana jua mesti selari dengan integriti yang tuan-tuan dah promise to your client. Okay. Pengurusan kehadiran digital ni maksudnya untuk pastikan contoh profil firma tuan-tuan di platform-platform profesional seperti link ataupun nama web rasmi kalau tuan-tuan ada, kena sentiasa up to date dengan maklumat yang tepat dan betul. Testimoni dan hubungan klien. Ini kena bina relationship dengan klien, bukan maksudnya berskandal dengan klien, bukan. Tapi maknanya tuan-tuan buat networking dengan klien. Tengok klien ni kerja apa semua. Selesaikan kes dia dengan elok. Okay, jangka masa panjang, tuan-tuan minta dia recommendkan kepada klien-klien. Maknanya dia akan jadi duta kepada kita secara tak rasmi. Okay, dia akan bagi tahu pada orang lain. Kita panggil mouth to mouth, kaedah dia. Okay. Okay, consistency identity corporate. Penggunaan format surat menyurat dan komunikasi yang seragam untuk pastikan ataupun menunjukkan kita punya organisasi yang tersusun dan disiplin. Bila berlaku krisis ekonomi komunikasi, okay, contoh kita terlibat dengan kes-kes yang kontroversi, okay, kita nak handle the public yang negatif punya view ni, kita kena handle secara matang dan profesional untuk elakkan daripada kita punya reputation firma tu rosak ataupun lebih kepada rosak lah. Okay. Baik, marketing beretika. Maksud marketing beretika ni ialah tuan-tuan nak promote servis tuan-tuan tapi dalam kerangka etika peguam yang dibenarkan. Promosi ini dibenarkan dalam kerangka etika mana kita tertakluk kepada legal profession publicity rules yang membenarkan publicity itu secara terhad, mana sebarang promosi tak boleh nak menjatuhkan martabat profession guaman itu sendiri. Yang kedua, kita cuba elakkan touting ataupun dakwaan mengelirukan, mana kita dilarang sama sekali menggunakan ulat ataupun touting lah untuk tuan-tuan mendapatkan kes atau membuat satu dakwaan palsu tentang kadar kejayaan kes untuk menarik minat klien. Contoh, kes tu sebenarnya biasa je. Tapi tuan-tuan
cuba untuk mengelirkan klien bagi tahu, "Oh, kes ni kami berjaya ni apa semua dalam masa." Dia bagi tahu benda yang tak betul. Fakta yang tak betul. Okey. Baik. Seterusnya tuan-tuan boleh menganjurkan website web seminar, sorry, website pula. Web seminar atau seminar undang-undang percuma dengan sebagai cara kita untuk menunjukkan bahawa kita pakar dalam satu perkara tersebut ataupun satu bidang tersebut. Pematuhan kepada kaedah publicity. Ini untuk pastikan iklan ataupun maklumat firma dalam directory itu memenuhi kriteria saiz, bahasa dan kandungan sebagaimana ditetapkan oleh Majlis Peguam kalau di syariah, sebagaimana ditetapkan oleh Etika Peguam Syar'i dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Okey. Dan paling utama ialah jangan membandingkan firma. Dilarang apa mendakwa firma dia lebih baik daripada firma tu ataupun lebih murah daripada firma tu dengan cara memburukkan pihak lawan. Jangan. Kita kena jaga profession sesama kita, kena kena sentiasa menjaga etika kita masa yang sama, melibatkan perbandingan firma tu sangat-sangat tak beretika. Ada, memang ada berlaku, jadi kita elakkan benda itulah. Okey, yang terakhir adalah tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR. Kalau boleh, bila kita dah sampai satu tahap, cubalah sesekali offer khidmat pro bono ataupun sukarela kepada komuniti untuk tingkatkan visibility firma kita sambil-sambil kita menyumbang kembali kepada masyarakat. Kadang-kadang bukan semua orang mampu nak nanti peguam. Jadi masa yang sama, cubalah usaha untuk kita pastikan kita boleh memberi kata gift to society. Right? Okey, strategi pertumbuhan. Ada beberapa strategi. Pertama, tuan-tuan boleh untuk mengambil associate baru ataupun peguam muda yang baru untuk kenalikan beban pekerjaan atau beban kerja, uh, yang mana bila kita melantik associate baru ni, kita boleh fokus kepada pembangunan strategi jangka masa panjang untuk firma kita. Kedua, kalau tuan-tuan ada modal yang lebih, bolehlah buka satu cawangan baru untuk meluaskan marketing dan sebagainya untuk kita mendekati klien-klien yang berada di luar kawasan kita. Okay. Ketiga, penggabungan firma. Ini jarang berlaku tapi boleh berlaku. Gabungkan dua firma atau lebih untuk wujudkan satu je entiti yang lebih besar dengan mana human resource tu di bawah satu firma yang sama. Ini biasa di firma-firma sibuk. Syariah jarang berlaku. Okay, diversity jawatan baru ni maknanya tuan-tuan buka satu unit, satu bidang, satu benda yang baru. Ni untuk sibuk lah. Kena belajarlah untuk divert your skill. Kemudian pelaburan dalam pembangunan bakat, maknanya kena bagi latihan berterusan, latihan kepimpinan kepada peguam sedia ada supaya mereka boleh bersedia untuk pikul tanggungjawab pengurusan yang lebih besar di masa akan datang. Kerjasama strategi antarabangsa. Ini membina rangkaian dengan firma luar negara. Ini kalau lebih kepada siber lah, kalau syariah. Boleh juga kalau ada, untuk kenalikan kes-kes rentas sempadan yang mempunyai nilai guaman yang lebih tinggi lah. Ataupun NGO pun boleh, tak ada masalah kalau tuan-tuan ada kenalan. Kemudian kita tengok digitalization dan automasi. Case management system. Ini melibatkan penggunaan IT lah. Gunakan perisian digital yang mana boleh membantu untuk memantau status kes, simpan rekod klien dan uruskan timeline untuk settlekan secara berpusat untuk elakkan sebarang kecuaian. Automation dokumen untuk kecekapan. Ini kita gunakan teknologi template base untuk menjana kalau melibatkan isu drafting contract ataupun dokumen kod secara pantas dan kurangkan risiko tipografi. Sistem pemfailan elektronik ini dah digunakan secara meluas di civil, tapi di syariah kita baru start nak guna slow-slow. Kita sedang mengikut. Kita kena guna secara perlahan, mana setiap pemfailan ni dia ada dia punya cost dia, pemfailan secara e-filing ni. Dia boleh melancarkan proses litigasi tanpa kelewatan secara fizikal. Meeting online dan consultation secara online. Manfaatkan tuan-tuan bila kita dah diberi satu platform secara sosial media ni, gunakan secara baik platformnya untuk buat meeting online ataupun consultation secara online untuk bagi kemudahan kepada klien yang berada jauh. Saya pernah ada klien daripada Australia dan juga klien daripada Brunei.
Okay, kita buat secara atas talian je. Tapi dia kena bayarlah kos consultation kita. Kemudian keselamatan data dan backup. Ini tuan-tuan kena pastikan komputer, sistem kat office ada safety protocol. Takut apa berlaku nanti kalau hilang, at least kita dah tahu ke mana kita nak cari. Okay, dan yang terakhir, analitik data perundangan. Ini kena guna teknologi sikit lah untuk analisis trend-trend penghakiman ataupun uh, prestasi kewangan firma untuk buat keputusan yang lebih tepat. Alright? Okey, tuan-tuan, sustainability, kelestarian. Okey, kelestarian ni maknanya untuk pastikan firma kita boleh bergerak dengan lebih jauh dari masa ke semasa. Okey, kita kena latih. Pertama, kita kena latih. Memang nak tak nak, kita kena latih new generation untuk pastikan wujudnya proses mentor-mentee yang sistematik supaya kepakaran kita tu dapat diturunkan kepada bakal-bakal peguam atau peguam baru. Kedua, cuba rancang 5 ke 10 tahun ke depan, what is your vision untuk make sure your firm terus bergerak sesuai dengan landscape ekonomi sekarang, jangka masa panjang, jangka masa pendek. Ketiga, budaya kerja yang sihat. Kena jaga kebajikan mental staff dan physical staff untuk kurangkan mereka ni kata burn out, yang mana dia boleh menjejaskan stabilan firma kita. Yang seterusnya kena adapt terhadap perubahan undang-undang. Kalau tiba-tiba ada berlaku pindaan undang terkini, kena pastikan pindaan itu dalam pengetahuan kita. Selarilah dengan pindaan terkini. Okay, kemudian pengurusan legasi, bina branding yang mampu untuk berdiri sendiri atas kekuatan sistem tu. Bukan sekadar bergantung kepada personality individu ataupun rakan kongsi dan juga pengasas. Maksudnya sebuah firma tu kena make sure yang dia boleh berdiri tanpa perlu bergantung kepada individu ataupun personality ataupun rakan kongsi. Lepas tu kena sentiasa ada check and balance. Okay, keseimbangan profesionalism dan keuntungan untuk pastikan matlamat kewangan kita, matlamat kewangan firma tidak sesekali mengorbankan etika dan kewajipan peguam itu sebagai part of officer of the court. Okay, baik tuan-tuan, sudah sampai ke penghujung, selesai. Minggu ni tak banyak sangat. Sebagai rumusannya, satu struktur yang kukuh, dia akan membuatkan satu firma tu stabil. Yang mana pemilihan organisasi yang tepat tu yang tepat mengikut keperluan saiz tu. Saiz dan risiko adalah asas utama sebuah kekuatan sebuah firma. Governance jelas kurangkan konflik. Tapi urus yang telus dan accountability yang sangat tinggi mampu untuk mencegah pertikaian dalaman yang boleh memecah belahkan suatu firma tu. Risk management adalah kewajipan profesional. Pengurusan risiko ni bukan satu pilihan, tapi satu keperluan mandatori untuk melindungi firma kita daripada tuntutan kecuaian dan kerugian reputation. Sistem yang baik juga akan mengurangkan kecuaian apabila kita menyediakan satu SOP yang ketat sebagai benteng utama dalam mengurangkan kesilapan manusia dalam amalan harian kita lah. Dan tuan-tuan, apabila kita ada satu strategi yang jelas, pertumbuhan itu akan jadi stabil. Pertumbuhan yang terancang tu akan melalui visi yang sharp, visi yang tajam. Dia akan membawa firma ke satu tahap yang lebih kompetitif dan berdaya saing. Okay. Sistem dan perancangan menjamin kelestarian. Yang mana gabungan pakar-pakar undang-undang dan pengurusan yang cekap akan menjamin legasi firma untuk satu jangka masa yang panjang. Maksudnya, tuan-tuan gabungkanlah kepakaran tuan-tuan untuk menjadi penyumbang kepada sebuah firma itu. Ini tak kisahlah firma civil ke firma syar'i ke, tapi bila orang tu ada kepakaran tu, orang ada perkara tu, boleh digunakan untuk menjamin legasi firma tu satu jangka masa yang panjang. Wallahu alam, insya-Allah next time tarikh akan datang kita akan sambung topik kita dengan tajuk lain pula. Wallahu alam, saya berhenti setakat saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.